Assalamualaikum tuan-puan. Selamat berhujung minggu. Sekarang kita dah masuk ke bulan November. Jadi di awal bulan ni saya rasa elok kita tengok balik ataupun recap balik kembali pergerakan harga emas, especially harga emas gap lah sepanjang Oktober 2025, yang mana kita tahu terdapatnya kenaikan yang begitu drastik. Betul? Saya jarang kan buat laporan macam ni kan. Jadi ini adalah laporan ringkas sahaja secara bulanan bagi tempoh 1 hingga 31 Oktober 2025. Tuan-puan, kalau tuan-puan perasan adalah julat harga bagi tempoh tersebut pada Oktober adalah 563 hingga 647. Itu paras yang tertinggi. Purata harga sekitar RM605 per gram. Kenaikan bersih sebenarnya adalah sebanyak lebih daripada RM12 per gram. So daripada awal bulan iaitu 571 sehinggalah hujung bulan ditutup pada harga RM583 per gram. Daripada segi analisis ringkas, kini ada analisis ringkas yang saya akan cuba huraikan bagi tuan-puan mudah faham. Kan kita bukan trader emas pun tak, jadi nak memudahkan faham. Dari awal bulan harga emas bermula dengan begitu rendah, lemah pada paras RM563 untuk per gram. Tetapi momentum belian itu meningkat kuat menjelang pertengahan bulan. Perasan kan berharga begitu drastik tengah-tengah bulan Oktober hari itu. Jadi kemuncak harga yang dicapai pada tarikh 17 dan 18 Oktober sekitar RM647 per gram. Pada waktu itu orang dah mula panik sangat-sangat, harga dah naik begitu tinggi. Merupakan paras yang tertinggi yang baru untuk tahun ini. Itulah rekod yang tertinggi. Jadi adakah harga itu boleh dipecah ataupun rekod itu boleh dipecah? Ya, harga itu boleh dipecah. Cuma kita tak tahu bila. Jadi tuan-puan, menjelang akhir bulan Oktober, harga mula kembali turun dan reda. Yang turun yang begitu mendadak, tak pernah berlaku sebelum ini. Ini yang dikenali sebagai fasa pembetulan, correction phase. Selepas rally yang panjang naik sepanjang daripada September, disambung balik dengan Oktober. Jadi trend keseluruhannya adalah bullish sepanjang sederhana. Dengan pembetulan ini dianggap fasa dianggap sebagai sihat untuk kesinambungan kenaikan harga pada bulan November. Kita dah berada dalam bulan November sekarang. Jadi tuan-puan jangan terlalu rasa selesa dengan penurunan harga itu, sebab harga itu akan terus meningkat secara perlahan-lahan. Sekarang mari kita tengok balik dari segi sokongan dan juga dia punya rintangan. Support utama adalah sekitar 580 hingga 590 per gram. Sekarang kan kita berada dalam range tersebut kan, 580 hingga 590 per gram. So resisten dia adalah 650. So kalau dia boleh pecah rekod 647 tu, so harga boleh pergi kepada 650. Jadi paras 580, kalaulah 580 itu bertahan, potensi harga emas kembali meningkat ke zon 600 hingga 620 ringgit per gram dalam minggu pertama November itu adalah akan berlaku. So jadi tuan-puan jangan rasa begitu selesa dengan keadaan harga yang sekarang, sebab sebenarnya harga itu nak kembali naik. Dia naik secara perlahan-lahan. Jadi sebagai seorang penyimpan emas,
kita harus konsisten sahaja menabung, okey, fokus kepada pertambahan gram-gram emas, okey, sebab kita melihat kan kita menyimpan ini adalah untuk jangka masa panjang. Jadi kepada mereka yang masih lagi belum bermula ataupun belum menabung lagi, okey, boleh klik link di bio. Jangan bertangguh untuk bermula kerana harga emas itu akan terus meningkat untuk jangka masa panjang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan bertemu lagi.